Okey, nah. So dalam pelampas kita ada langkah ke depan, ke belakang. Contoh bila masuk pelampas tu, dia serang, kita jalan kan. Jalan pelampas. So kita ke depan, kita ke belakang. So bila berlaku kata serangan, action, reaction. So bila dia serang, kata aim ke leher. Jadi kita nak develop kita punya reaction tu ataupun kita punya reflex tu, bila dia pergi serang ke leher, kita ke belakang. Tapi dia mesti akan buat follow up. So sekarang dia pilih dia masuk ke sini. Okey, contoh itu dia punya pelan tindakan dia lah. So bila dia masuk, lari, ambil dia dari sini kan, pam. Okey, nak breaking ke nak apa, pukul dulu. Mesti pukul, tapi saya tak lepaskan 100%. Nampak tak tangan dia, saya tak sentuh kan? Tak, mesti sentuh tangan. Tap. Sebab apa? Kalau dia bergerak balik pun saya boleh rasa. Tengok lagi sekali So bila dia masuk, lari, nampak tak? Dari situ. Tapi lepas tak tangan ni? Tak. Kalau saya lepas, kalau dia bergerak balik, awak dah tengah pukul ni, bongok. Apa ni? Siapa suruh gerak kan? Jadi, tapi dah kena lah. Lepas tu perasan, bila saya counter ataupun tepis serangan dia, tangkis serangan dia, saya tak lepaskan tangan dia tu secara total. Okay, dapat So bila dia masuk, lari, tap, satu, dapat dah. Okay, pukulan matikan gerak. Filosofi falsafah dalam silat. Pukulan mati. Kita mesti hentikan pergerakan dia dengan pukulan. Boom. Barulah kita, mari kita nak buat keluar pisau tu, kepik kan, kak, keluarkan. Lepas tu baru kita pukul telur. Dapat tak? Okay, jangan lepas pisau tu ataupun tangan yang pegang pisau tu secara total. Lagi sekali saya tunjuk. Okay, sabar. Okay, reaction. Action, reaction. So kita dalam kat luar pun, kita berdiri pun, kita berjalan pun dalam keadaan macam ni lah. Takkan buka tari kot jalan kan. Jadi bila dia masuk, kita terkejut, kita lari. Okay, so bila dia tu, follow up dia apa? Nampak tak? Tang, so tengok saya tepis. Okay, tengok body. Sebab tu bila sini, semua datang daripada apa? Pelampas kan? Jangan lepas tangan ni. Walaupun kita pukul ke bawah, walaupun kita pukul ke atas, nampak tangan saya. Saya tak lepas tangan ni. Tapi falsafah kita, pukulan mati gerak. Baru kita buat disarm, lucutkan senjata. Tapi kalau ni pun tak berjaya, habis Okay, faham Alright, jom, try.